Hari Raya merupakan bulan yang mulia dalam mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Bulan inilah ramai yang mengambil peluang untuk datang berziarah ke rumah saudara mara dan sahabat handai. Ia juga antara sunnah yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW dengan ziarah menziarahi. Namun demikian, adab sebagai tetamu meskipun sunnah datang berziarah, janganlah datang mengejut dan muncul secara tiba-tiba depan pintu rumah orang. Sebaiknya maklumkan kepada tuan rumah lebih awal jika ingin datang beraya, supaya tuan rumah boleh lebih bersedia untuk menerima kedatangan tetamu dan mempersiapkan pelbagai perkara. Antaranya seperti persiapan berikut. Kenapa tetamu jarang datang ke rumah, jadi tuan rumah ingin pastikan kedatangan tetamu benar-benar diraikan dan dapat melayan tetamu dengan sebaiknya. Selain itu, adab sebagai tetamu pula perlu pastikan masuk ke dalam rumah hanya setelah dijemput. Memilih masa yang sesuai untuk datang bertandang antaranya seperti selepas zuhur, selepas asar dan selepas isyak. Elakkan bertembung dengan waktu solat, dan jika tak dapat dielakkan, sebaiknya bawa sejadah dan telekung sendiri jika ingin tumpang solat di rumah yang diziarahi. Nikmati hidangan dengan segera jika disediakan dan tidak sesekali meminta hidangan yang boleh menyusahkan tuan rumah. Paling penting, jaga tingkah laku diri dan pesan juga pada anak-anak supaya tidak masuk ke bilik, dapur, tandas mahupun membuka peti ais. Minta izin daripada tuan rumah terlebih dahulu. Jaga pandangan mata, mulut dan telinga sebagai tetamu. Elakkan memberi kritikan apa juga yang berada di dalam rumah. Tak kiralah dekorasi rumah, makanan yang sediakan, layanan tuan rumah dan sebagainya. Tidak duduk dan singgah terlalu lama sehingga boleh mengganggu keselesaan tuan rumah. Sebaiknya elakkan ziarah dan balik pada waktu awal pagi atau tengah malam. Dan akhir sekali, sunat bagi tetamu untuk mendoakan kebaikan dan kesejahteraan tuan rumah. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi yang ingin datang beraya ke rumah orang nanti. Jadilah tetamu yang penuh beradab dalam memberi keselesaan buat tuan rumah.